Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi pada hari ini. Apa khabar murid semua? Alhamdulillah nampaknya semua sihat. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. Amin. Berapa orang yang ada hari ini? Dan berapa orang yang hadir pada hari ini? Cikgu mesti kena kira keberadaan kamu dalam kelas supaya tidak berlaku kes-kes ponting kelas ya. Jadi dengan cara mengesan keberadaan kamu ini, kes ponting kelas dapat diatasi. InsyaAllah ya. Baiklah. Cikgu nak tanya kamu pada hari ini, apakah maksud tumbuk rusuk? Pernah dengar tak peribahasa tumbuk rusuk? Apakah maksud tumbuk rusuk? Okay, di mana kamu pernah jumpa peribahasa ni? Okay, kalau kamu ikut arahan cikgu, kemarin cikgu dah beri arahan ataupun beri makluman pada kamu untuk kamu baca buku teks pada muka surat 73. Kalau kamu buat persediaan, mesti kamu dah jumpa istilah tumbuk rusuk. Okey, apa maksudnya? Tumbuk rusuk ni ialah perbuatan memberi rasuah. Ya? Okey, adakah tumbuk rusuk ini ada kaitan dengan integriti? Dah jumpa pula satu kosakata baru iaitu integriti. Okay. Apa maksud integriti pula? Di mana kamu nak cari maksud integriti? Baiklah, dalam buku teks sebenarnya ada bahagian glosari. Cuba kamu rujuk buku teks pada bahagian glosari, iaitu pada belah belakang buku teks tu. Cari perkataan ataupun kosakata integriti. Okey. Baiklah, kamu dah jumpa. Tengok maksud integriti ni ialah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Itu maksud integriti. Atau dalam bahasa yang mudahnya, integriti ni dapat kita takrifkan sebagai sikap amanah ataupun jujur dalam melakukan tugasan kita. Sebenarnya, pada hari ini, kita akan belajar tentang cara untuk menuliskan cerpen yang bertemakan integriti. Ya, kita akan menghasilkan cerpen yang bertemakan integriti, iaitu standard pembelajaran kita ialah 4.3.1, iaitu kita akan menghasilkan cerpen, iaitu kamu akan menghasilkan cerpen secara terancang dengan menggunakan idea yang kreatif serta bahasa yang indah dan menarik. Dan objektif cikgu ialah pada akhir pengajaran nanti, cikgu nak murid-murid cikgu dapat menulis bahagian pendahuluan cerpen sahaja berdasarkan idea yang dicambahkan secara kritis dan bertata susila. Cikgu ulang sekali lagi, pada akhir pengajaran cikgu nanti, cikgu fokus kamu boleh tulis pendahuluan cerpen sahaja.